Kalau tersesat dalam hutan, ni antara pokok yang kita boleh jadikan dia sumber makanan. Kalau dia muda lagi kecil, dia bentuk dia rendah macam ni. Tapi kalau dah tinggi, dia jadi besar macam ni. Pokok ni adalah sejenis palma hutan yang dikenali dengan nama pokok tukas, pinang tukas, duduk dan ada banyak lagi nama dia, geng. Bentuk daun dia hampir serupa dengan ekor ikan. Sebab tu orang putih panggil dia dengan nama fishtail palm. Pokok ni akan sangat mudah kita temui pada altitude rendah sehingga 1200 meter di atas paras laut. Kalau dah atas 1200 tu agak susah sikit sebab cuaca dah mula sejuk. Dia tak berapa sesuai untuk cuaca tu. Tapi apa yang kita nak makan? Adakah daun dia, pokok dia yang keras macam ni ataupun buah dia? Jawapan paling tepat, kita boleh makan umbut dia, geng, ataupun teras bahagian dalam dia yang masih lembut. Just potong je bahagian yang dekat dengan pucuk dia ni, kita ambil bahagian teras dia. Okey, agak ke bawah sikit. Okey, umbut dia tu bahagian tengah-tengah ni, geng. So bahagian ni lah kita kena kopek. Kita boleh direct terus makan je, geng. Bismillah. Rasa dia macam gurih, lemak-lemak sikit, lepas tu manis. Umbut pokok tukas ni dia mengandungi air, karbohidrat, fiber dan ada sedikit protein. Ada juga sedikit mineral macam kalium, kalsium dan fosforus dalam ni. Jangan lupa save, geng, kalau korang rasa video ni bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment and share. Kalau boleh, follow lah sekali.